Hukum memakan daging korban oleh orang yang melakukan ibadat korban, mengikut majoriti fuqaha berpendapat harus bagi orang yang berkorban untuk memakan daging korban miliknya. Dia korban tu maknanya boleh makan, walaupun memang korban tu dengan niat taqarrub ila Allah. Tapi oleh kerana dia tidak memperwajibkan, tidak masuk dalam bab nazar, maka dia boleh makan. Cuma cara nak makan tu bagi berapa tadi, kan? Bagi 3. Ada yang katakan terbaiknya kita bagi 3. Mana satu bahagian dia makan, satu bahagian lagi dia sedekah. Beza sedekah dengan hadiah. Sedekah tu mana beri ke orang miskin, hadiah tu beri ke siapa-siapa lah, tanpa kita tahu dia tu kaya ke miskin, kan? Jadi itu dia panggil. Maknanya dalam masalah pembahagian ni yang paling dituntut lah. Jadi kita buat bagi 3. Bagi 3 tu bagus. Sebagaimana dalam suratul Hajj, fakulu minha wa at'imul ba'isal faqir, kan. Adapun dalil yang mengatakan bagi 3 tadi, daging kurban harus diberi kepada orang-orang yang kaya mengikut pandangan mazhab Syafi'i sebagai hadiah. Satu kita kata kita boleh bagi. Tak syarat, dia tidak syarat beri ke orang miskin mesti. Orang kaya boleh, itu dia bawa hadiah. Cuma kalau boleh dia bahagi-bahagi kan. Supaya tidak jadi kaya belakang makan. Tambah isu dalam kitab kita tadi, dia kata tak boleh beri makan kepada orang kafir. Ni. Bab mana tadi? Walaupun zimmi ni. Tidak boleh diberi makan, tidak harus memberi sesuatu daripada korban kepada fakir dan miskin dari kalangan kafir zimmi. Mana kafir zimmi macam kafir dalam negeri kita ni, macam zimmi lah dia tu. Tak ada cuma seorang dua ya. Dia kata kafir harbi kepada kumpulan tertentu. Kita kata berat ni sebab kafir harbi ni hukumnya dia harta dia boleh dirampas, nyawa dia boleh dilayangkan, dicabut, kan. Jadi kita tidak ada kafir harbi. Yang kita adanya kafir zimmi lah, kafir lah. Kafir yang duduk negara kita. Baik. Dalam masalah hukum beri daging atau bahagian badan binatang sembelih korban kepada orang bukan Islam, macam mana? Dalam kitab kita tidak harus memberi sesuatu daripada korban kepada fakir dan miskin dari kalangan kafir zimmi. Kalau orang miskin pun tak boleh bagi, macam mana nak bagi orang kaya? Tapi dalam kitab Al-Majmu', ni kitab ni yang ana bagi nama dia Al-Majmu'. Al-Majmu' Syarh Al-Muhazzab. Imam Nawawi rahimahullah ta'ala dia kata, qala Ibnul Munzir. Ibnul Munzir ini seorang ulama yang hebat juga, banyak kitab-kitab dia, Al-Awsat, kitab dia. Ibnul Munzir dia kata, bagaimana? Ajma'atil ummah ala jawazi it'ami fuqara'il muslimina minal uhdiyah. Ibnul Munzir dia ada kitab satu, Al-Ijma'. Dia kata ijma' ulama bahawa harus memberi makan daging korban kepada fakir miskin di kalangan orang Islam. Tak ada khilaf dah. Wakhtalafu fi it'ami fi fuqara'i ahli zimmah. Mereka berbeza pandangan tentang beri makan kepada orang bukan Islam. Dengar ni. Farakhassa fihi al-Hasan al-Basri wa Abu Hanifah wa Abu Thawr. Imam Hasan Basri, Abu Hanifah, Hasan Basri ini besar yang ulama tabi'in. Mati pada tahun 110, kan. Dia panggil awal lagi tu. Abu Hanifah mati pada tahun 150. Mana dia mati tahun lahirnya Imam Syafi'i. Pada tu lah orang kata mati ulama, lahirnya ulama. Dan Abu Thawr juga termasuk di kalangan ulama mujtahidin. Mereka membenarkan. Mana 3 ulama besar ni dia kata tidak menjadi masalah. Wa qala Malik. Imam Malik pula kata apa? Ghairuhum habbu ilaina. Beri pada orang lain lah, lebih kami suka. Maknanya nas ini Imam Malik tidak larang. Maknanya masih lagi ruang boleh, tapi aku suka beri ke orang lain, beri ke orang Islam. Macam isu tadi lah yang dibangkitkan. Kalau dia mari gaya rumah kita, kita sembelih korban, tiba-tiba kata you tak boleh makan ni. Kejut dia kata, saya darah tinggi tak ada, gaut tak ada, macam mana tak boleh makan? Macam nak buat? Imam Malik menganggap makruh memberikan kulit binatang kurban kepada orang Kristian. Adapun pegangan mazhab Syafi'i, menurut Imam Nawawi harus. Ni, Imam Nawawi kata apa?
Dia kata harus memberi makan kepada kafir zimmi daripada daging korban sunat. Ini Imam Nawawi kata, wa muqtadal mazhab. Ini kalam Nawawi. Muqtadal mazhab yajuz it'amahu. Harus kita beri makan kepada orang bukan Islam min udhiyati tatawwu' dunal wajibah. Manakala kita korban wajib nazar, itu kena buat jamuan suku. Kalau orang bukan Islam hari, kita buat daging korban kita tu, kita letak, mana kita masak lain, ayam ke apa dia, daging juga tapi tak. Ada setengah orang bukan Islam tak makan daging pun, tak bimbang dia. Memang mazhab dia tak makan daging awal lagi. Orang kata petai lagi dia tak makan dah. Itu tak jangan bimbang. Kita siap ayam dengan ikan yang untuk dia. Dia panggil vegetarian. Buat makan sayur. Kan? Maka dalam mazhab ini Imam Nawawi kata muqtadal mazhab yajuz, harus. Jadi kita kecuali yang wajib maka tidak boleh. Mengikut pandangan mazhab Hambali adalah harus memberi daging kepada orang kafir jika korban sunat. Samalah. Kalau wajib tidak harus. Jadi kena tanda taklid di kitab ini. Khususnya kalau kita nak ambil daging ni letak dalam plastik nak pergi bagi, agak sukarlah sikit. Khilaf ni ada khilaf tak? Tapi kalau dia mari hari raya, insya-Allah apa yang disebut oleh para ulama ni saya rasa tidaklah jadi masalah sangat. Itu penting untuk kita memahami.